Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amru Syakir bin Syamri membawakan laporan khas mengenai satu fenomena yang semakin hangat dalam kalangan masyarakat pada hari ini, iaitu konsep child free. Istilah child free ini merujuk kepada individu ataupun pasangan yang telah berkahwin untuk tidak mempunyai anak secara sukarela, walaupun mereka mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Fenomena ini menjadi perbincangan yang sangat hangat, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Ada yang berpendapat bahawa untuk tidak memiliki anak ini bagi pasangan yang telah berkahwin sebagai penentuan dalam hala tuju kehidupan, bahkan sebahagian pula berpendapat bahawa untuk tidak mempunyai zuriat ini bertentangan dengan hukum Islam serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah hidup tanpa anak ini menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adakah ia boleh difahami melalui kerangka maqasid syariah yang mengambil kira kemaslahatan dan realiti semasa? Ikuti laporan khas kami. Dalam Islam, perkahwinan bukan sahaja untuk memenuhi fitrah manusia, bahkan ia menjadi medium untuk memelihara dan melahirkan generasi yang lebih beriman dan berakhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, kerana sesungguhnya aku amat berbangga dengan ramainya umatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sering dijadikan sandaran bahawa Islam amat menggalakkan umatnya untuk memiliki zuriat. Selain itu, Al-Quran juga menggambarkan bahawa zuriat ini adalah sebagai nikmat dan anugerah yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran zuriat dapat menyambung keturunan, memelihara dan memperkukuhkan institusi keluarga dan bahkan dapat melahirkan generasi yang akan meneruskan pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu, sebahagian ulama berpendapat bahawa untuk tidak memiliki zuriat bagi pasangan yang sudah berkahwin tanpa alasan yang munasabah dianggap bertentangan dengan hukum syarak serta semangat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, Islam tidak menetapkan bahawa memiliki zuriat adalah sebagai kewajipan mutlak bagi sesebuah pasangan. Sebelum kami kahwin, kami dah plan memang kami tak nak anak. Sebab, yelah bila ada anak ni, komitmen kita akan bertambah. Dan tahu tak, anak ni membebankan bagi saya, bagi kami lah. Sebab saya ni career woman dan suami saya pun bekerja dan masing-masing tak ada masa dengan anak. Lepas tu, bila ada anak, kita kena fikir dia punya kewangan lah dari segi pampers, susu, pendidikan dia. Lepas tu nanti besar perangai dia macam mana. So bagi saya benda tu macam membebankan. Konsep child free bukanlah bermaksud seseorang tidak memiliki zuriat kerana faktor ketidaksuburan atau faktor kesihatan. Bahkan, ia merujuk kepada pilihan yang dibuat secara sedar oleh sesebuah pasangan untuk tidak memiliki zuriat. Antara faktor yang sering dikaitkan dengan pilihan ini ialah faktor semakin meningkatnya kos sara hidup, kerisauan yang tinggi terhadap masa depan anak-anak, tekanan kerjaya serta keinginan untuk memberikan fokus terhadap pembangunan diri. Menurut beberapa kajian global, trend ini semakin meningkat terutamanya di negara Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan serta di negara-negara Eropah. Fenomena ini turut memberikan kesan kepada kadar kelahiran yang semakin menurun dan membimbangkan. Di Malaysia, walaupun konsep ini dianggap asing oleh sebahagian masyarakat, perbincangan mengenainya semakin aktif di media sosial dan platform digital. Terima kasih juga kepada saudara Syakir ya sebab menjemput saya untuk membincangkan satu isu yang sangat panas ketika ini iaitu isu child free. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syakir atas soalan tersebut. Bagaimana kita nak faham terlebih dahulu child free dan dari segi perspektif Islam itu sendiri. Child free ini dia merupakan sesuatu keputusan yang diambil oleh seseorang ataupun pasangan hidup yang mana mereka ni tidak ingin mempunyai zuriat ataupun anak ataupun keturunan.
Jadi dalam Islam, mempunyai anak ataupun zuriat itu adalah suatu tuntutan ataupun yang digalakkanlah mengikut sunnah Nabi SAW yang mana tujuan perkahwinan yang sebenar itu adalah untuk membina keluarga dan juga mengembangkan keturunan kita sendiri. Ya. Okey, kalau kita nak tengok kepada pandangan yang Syaki kata tadi, adakah dia bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW? Jadi secara umumnya Islam ni dia menggalakkan umat Islam kita untuk mempunyai anak, zuriat dan juga keturunan sesuailah dengan hadis Nabi SAW yang mana menggalakkan perkahwinan itu dan memperbanyakkan umat. Jadi tujuan sebenar perkahwinan itu adalah untuk kita memperbanyakkan lagi umat Islam. Namun sejauh mana adakah dia itu wajib, harus dan sebagainya, kita kena tengok kepada sebab dan keadaan pasangan hidup itu sendiri sebelum kita buat penilaian. Jadi dia tidaklah orang kata wajib secara mutlak, tapi macam mana kita nak tahu sesuatu hukum itu, kita perlu tengok kepada sebab dan munasabah yang berlaku. Okey, untuk soalan yang ketiga itu, Islam ni dia merupakan agama yang mengambil kira kemaslahatan manusia. Jadi sekiranya adanya sebab-sebab yang munasabab seperti risiko kesihatan, faktor ekonomi ataupun keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mereka ni tidak boleh untuk menyara keluarga ataupun anak itu ataupun membesarkan anak itu. Jadi Islam ni dia memberi kelonggaran. Maksud kelonggaran di sini kita perlu mengambil kira faktor-faktor tersebut secara waras dan bijaksana berdasarkan prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah ni ada 5, satu hifzul mal, hifzul nafsi, hifzul din, hifzul akli, menjaga akal. Jadi kita perlu lihat kepada 5 faktor ini, maqasid syariah ini, barulah kita boleh membuat keputusan tersebut. Jadi Masya-Allah, Alhamdulillah Syakir, setakat ini Allah telah memberikan saya cahaya mata seramai 4 orang, 2 orang lelaki dan juga 2 orang perempuan. Alhamdulillah, 2 pasangan lah maksudnya. jadi Ustaz, Ya. Bagi saya, anak ataupun zuriat yang kita dapat ini ataupun cahaya mata lah kan, dia bukan suatu bebanan. Malah dia adalah rezeki kepada kita. Pernah dengar tak orang dulu cakap, kalau kita dapat cahaya mata ni maksudnya kita akan dapat rezeki. Tak percaya, contoh kalau mak kita duduk kat hospital kan, ramai yang datang melawat, ramai yang bagi sumbangan dan sebagainya. Itu adalah rezeki. Dan setiap anak ataupun zuriat yang kita ada ni, dia membimbing kita untuk lebih bertanggungjawab, berdisiplin dan penuh dengan kesabaran. Sebab kita nak membesar dia tu penuh dengan ujian. Jadi jangan anggap itu satu bebanan. Sebenarnya itu adalah rezeki yang Allah bagi kepada kita dan supaya kita ini menjadi lebih seorang yang lebih berguna. baiklah, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulannya berdasarkan isu child free ini, saya berpandangan bahawasanya Islam ini menggalakkan umatnya untuk mempunyai zuriat sebagai sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW dan memeliharakan keturunan. Sebab itulah adanya perkahwinan, maka wujudnya perkahwinan itu untuk melahirkan zuriat, seterusnya memperbanyakkan lagi umat Islam lah. Namun isu child free ini perlu dilihat berdasarkan dengan niat. Innamal a'malu binniat. Setiap perkara itu mestilah bermula dengan niat. Dan juga sebab dan munasabah yang berlaku ke atas individu tersebut sebelum kita buat penilaian ataupun hukuman secara umum. Okey. Baiklah, terima kasih Ustaz. Untuk memahami konsep ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat kepada konsep maqasid syariah yang 5. Maqasid syariah merujuk kepada objektif atau syariat Islam untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia. Antara 5 perkara asas yang dipelihara ialah nyawa, akal, keturunan,
agama dan juga harta. Dalam konteks child free, isu yang sering menjadi perbincangan berkaitan dengan konteks child free ialah hifzun nasbi atau pemeliharaan keturunan. Sebahagian sarjana Islam berpandangan jika semua individu tidak ingin memiliki anak, maka objektif hifzun nasbi atau pemeliharaan keturunan tidak akan tercapai dan keseimbangan masyarakat akan terjejas. Namun, terdapat juga pandangan yang menegaskan bahawa maqasid syariah perlu dilihat secara menyeluruh. Sekiranya seseorang berdepan dengan masalah kesihatan yang serius, ketidakstabilan ekonomi yang kritikal, atau faktor lain yang boleh membawa mudarat kepada keluarga, maka pertimbangan kemaslahatan juga perlu diambil kira. Dalam keadaan tertentu, penangguhan atau perancangan kehamilan boleh dianggap selaras dengan maqasid syariah bagi mengelakkan kemudaratan yang lebih besar akan datang. Sekarang ini anak 3 orang kafir pula. Nikah jangan beranak. Okey? Itu bukan seruan Islam. Itu seruan orang yang di luar agama Islam. Faham? Orang beriman dia ikut siapa? Nabi. Faham? Kalau tak ikut Nabi boleh masuk syurga ke masuk neraka? Nabi kata kau ada inkahul waluda alwaduda. Faham? Kahwinlah kamu perempuan yang penyayang, yang banyak anak. Faham kan ni? Kenapa? Fa ini mukassim bikumul umam yaumil qiyamah. Kerana aku rasa bangga menjadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Nah, okey, adakah wajib beranak? Bukan, sunat beranak. Faham lagi? Kerana dengan anak itulah menyambung kesinambungan nasab kita, antaranya kita tinggalkan nanti waladin salihin yad'ulah, anak yang mendoakan bagi kita. Okey. Jadi seruan Nabi ini ialah beranak. Faham? Kerana Nabi nak jadi Nabi yang paling ramai umat, lebih daripada umat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam yaumul qiyamah. Kerana umat Nabi Ibrahim ramai, umat Nabi Musa ramai. Aku nak aku paling ramai. Kamu ramalkanlah anak. Jadi orang bukan Islam sekarang nak kurangkan anak sampai ada child free. Tak payah beranak langsung kerana tidak ada masalah. Akhirnya kadang-kadang membawa kepada jadi kufur. Kerana apa? Kerana tidak yakin dengan Allah yang beri rezeki. Jadi kita orang beriman pilih jalan beriman. Orang kafir pilih jalan kafir. Itu saja. Kita kena keras dalam benda ni. Allah sebut dah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman ikut orang beriman, siapa nak kafir ikut kafir, laknatullah. Faham? Tak boleh lembut-lembut dah. Dah ada. Konsep kita, konsep ini dibawa oleh Nabi. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga, termasuk hadis Terengganu ni, di Kedah. Malaikat umat aku tak mau dengar cakap aku. Soalan seterusnya. Kesimpulannya, Islam sememangnya menggalakkan umatnya untuk mempunyai zuriat sebagai sebahagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bagi memenuhi maqasid syariah yang 5. Namun demikian, isu child free ini bukan sekadar untuk mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Ia melibatkan aspek niat, keadaan individu, kemampuan serta pertimbangan kemaslahatan yang perlu dinilai secara menyeluruh. Dalam kerangka Islam, keputusan berkaitan pembentukan keluarga sewajarnya dibuat berdasarkan panduan syariat, nasihat pakar dan pertimbangan yang matang, agar setiap pilihan yang dibuat membawa kebaikan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Persoalan yang tinggal untuk kita renungkan sekarang adalah, adakah child free merupakan satu bentuk kebebasan bagi pilihan hidup kita, atau ia sebenarnya bercanggah dengan tujuan perkahwinan serta maqasid yang telah digariskan oleh syariat Islam? Saya Amru Syakir bin Syamri untuk laporan khas hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.